بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita telah mempelajari tentang amalan penghapus dosa pada dua tajuk, iaitu berwudu dengan menuntut ilmu ataupun menjadi orang yang berilmu. Pagi ini kita masuk kepada tajuk yang ketiga, iaitu azan. Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughfaru lil muadzini muntaha adhanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu, rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Diampunkan bagi orang yang mengumandangkan azan sejauh azannya itu, dan meminta ampun baginya oleh setiap yang basah dan setiap yang kering yang telah mendengar azannya. Riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Al-Bazzar, wa yujibuh, dan ia menjawabnya, ganti daripada wa yastaghfir. Dalam riwayat Imam Ahmad, wa yaghfiru lahu madda sautihi, wa yughfaru lahu madda sautihi wa yusaddiquhu kullu ratbin wa yabisin, dan diampunkan baginya sejauh suaranya dan menyatakan benar baginya oleh setiap yang basah dan yang kering. Ditambah oleh Imam An-Nasai, walahu mislu ajri man shalla ma'ah, baginya pahala seumpama sebanyak bilangan orang yang sembahyang berjemaah bersamanya. Dalam riwayat Imam Ibn Hibban, wa yughfaru lahu madda sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin, dan diampunkan baginya sejauh suaranya dan menyaksikan baginya oleh setiap yang basah dan yang kering. Di dalam riwayat Imam Abu Daud dan lainnya, Allahumma arshidil a'immata waghfir lil muazzinin, ya Allah, berikan bimbingan, berikan petunjuk kepada imam-imam, dan berikan keampunan kepada tukang-tukang azan. Bagi tunjukkan jalan yang betul, jalan yang lurus kepada orang yang jadi imam, dan berikan keampunan kepada orang yang itu jadi azan, tukang azan. Itu yang ketiga, orang yang azan. Yang keempat, orang yang jawab azan. Kita yang tak azan, kita juga ditawarkan keampunan dosa apabila kita jawab azan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, dan mengikut lafaz Imam Tirmidzi, man qala hina yasma'ul muazzina wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, qala ghufirat lahu dhunubuh. Barang siapa yang membaca ketika dia mendengar azan, wa ana ashhadu, dan aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku menyaksikan bahawa Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya, aku redha Allah sebagai Tuhan,
Islam sebagai agama, sebagai cara hidupku, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai seorang Rasul, nescaya diampunkan baginya akan dosa-dosanya. Apabila kita dengar azan, kita baca wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, ataupun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, maka ghufira lahu dhunubuh, nescaya diampunkan baginya akan dosanya. Jadi kita telah mempelajari 4 tajuk berkenaan dengan keampunan dosa ini. Yang pertama wudu, yang kedua ilmu, yang ketiga azan, yang ketiga mengumandangkan azan, yang keempat menjawab azan. Jadi 4 tajuk, tinggal tajuk kelima, keenam dan seterusnya kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Kita berpindah kepada buku yang kedua. Muka surat 5. Hadis yang ketiga. Wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam ahsanahum wajhan wa ahsanahum sauta. Dan adalah nabi kalian orang yang paling kacak dan paling merdu suaranya. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, Imam Daraqutni, disebut juga dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam Tirmidzi, di mana Nabi SAW bersabda, ma ba'asallahu nabiyyan illa kana hasanal wajhi wa hasanal sauti. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutuskan akan seorang nabi pun melainkan nabi itu mesti memiliki wajah yang segak, wajah yang kacak tampan, dan mempunyai suara yang merdu. Seluruh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka segak, menjadikan mereka kacak, tampan, handsome, dan seluruh para nabi dan rasul itu memiliki wajah, memiliki suara yang sedap, suara yang merdu. Tidak ada seorang nabi dan rasul yang Allah pilih, Allah Subhanahu wa ta'ala pilih, melainkan semua rasul itu kacak dan merdu suaranya. Cuma yang terkenal kita duk dengar wajah paling kacak ni Nabi Yusuf alaihissalam. Suara paling merdu ni Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud baca kitab Zabur, suaranya amat merdu. Nabi Yusuf alaihissalam wajahnya amat kacak, sehingga diceritakan dalam surah Yusuf apabila dia lintah di hadapan sekumpulan wanita yang sedang memegang pisau dan memotong buah, lalu buah itu terpotong, mereka tak sedar, pisau tu lajak pi melukakan jari mereka. Dia duk kerat buah sampai tangan luka tak sedar. Pisau tu jalan sendiri, mata mereka, muka mereka duk tengok Nabi Yusuf, terpegun duk tengok Nabi Yusuf, tak sedar pisau kena tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yusuf, فَأَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ, dan kala mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, mereka kagum dengan Nabi Yusuf. Akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka memotong, mereka melukakan
akan tangan mereka. Wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara, dan mereka berkata, Maha suci Allah, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat, malaikat yang mulia. Itu kisah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah SWT ceritakan tentang ketampanannya, sehingga kan luka jari mereka kena pisau. Jadi di antara kelebihan yang Allah SWT bagi kepada Nabi Yusuf ialah ia memiliki wajah yang kacak. Ada lagi kita sebut bagaimana perbandingan dibandingkan Nabi kita alaihissalam dengan Nabi Yusuf. Dalam bab ketampanan dikatakan bahawa Nabi kita dua kali ganda Nabi Yusuf. Al-Imam Al-Qustulani rahimahullahu ta'ala menyebut dalam kitabnya Al-Mawahibul Laduniyah. Al-Mawahibul Laduniyah itu matan dia 3 jilid, syarah dia 15 jilid. Dalam kitab itu kata, diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu separuh daripada apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita SAW 2 kali ganda daripada Nabi Yusuf. Itu kata Imam Qustulani rahimahullah. Dan dikatakan dalam sebahagian kitab yang lain, kalau tak silap Raudhul Unuf, syarah kepada Sirah Ibn Hisham, ataupun kitab yang lain disebutkan bahawa Nabi Yusuf SAW seorang yang pemaaf. Walaupun abang-abangnya telah melakukan kesalahan kepada diri dia, kesalahan yang besar, jenayah yang besar, iaitu nak membunuh dia. Masa kecil-kecil mereka cemburu Nabi Yaqub, dia sayang kat Nabi Yusuf, mereka mesyuarat nak bunuh dia, mereka minta izin nak bawa, pisahkan Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf. Dia kata nak ajak pergi main. Nabi Yaqub tahu dah, kata ni pakai tak jumpa lah anak dia ni. Nabi Yusuf tak apa, Nabi Yaqub tak bagi. Dia kata tak apa, kami jaga. Akhirnya bila keluar, mereka pakai nak bunuh. Maka bincang-bincang, last kali keputusan dia bulan telaga. Maka Nabi Yusuf dilempar dalam telaga dengan tujuan supaya mati dalam telaga tu. Dimasukkan dalam telaga, tinggal. Lepas balik, abang kata serigala makan. Abang kat Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam kata, adik kami Yusuf dimakan oleh serigala. Bukti dia ni, dia baju dia penuh darah. Nabi Yaqub tahu, kata anak dia tu, abang-abang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tu berbohong, kerana baju yang diletakkan darah itu tak cari. Kalau serigala makan, sudah tentu baju itu berdarah dan cari. Mana boleh baju serigala buang baju tak, macam orang buang baju. Maka tahu ni mohong ni, tipu ni. Mana betul orang mati dibunuh serigala hanya bajunya berdarah, tetapi tak terkoyak. Patut koyak, tapi tidak berlaku. Ya, akhirnya terpisahlah
dengan Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Namun Allah Ta'ala memelihara Nabi Yusuf dengan mentakdirkan ada satu rombongan yang lalu ke situ. Jadi rombongan tu tengok nak minum air, jumpa telaga, nak ambil air, tengok-tengok ada budak dalam tu. Depa pun ambil budak tu keluar. Budak tu siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Depa pun jumpa budak, nampak budak tengah jalan, tak tahu anak siapa. Depa pun tak mau nak bela. Akhirnya depa jual harga murah. Lelong, jual harga lelong, yang penting dapat duit. Jadi depa jual Nabi waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bid'ah wallahu alimun bima ya'malun. Ayat 19 surah Yusuf. Masa Nabi Yusuf duduk dalam perigi, duduk dalam telaga tu, datanglah ke tempat itu satu rombongan perniagaan, ahli perniagaan yang sedang dalam perjalanan. Lalu mereka menghantar seorang untuk mencari air untuk mereka. Setelah sampai ke perigi, dia pun menghulurkan timbanya. Manakala dia melihat Nabi Yusuf bergantung pada timba itu, beserta ia berkata, hai, sungguh menggembirakan, ini adalah seorang budak lelaki. Yang ini budak lelaki, seorang budak lelaki yang cantik parasnya, yang elok rupanya. Sungguh menggembirakan, ini adalah seorang budak lelaki yang segak rupanya. Wa asarruhu bid'ah, mereka menyembunyikan Nabi Yusuf dalam barang perdagangan mereka. Wallahu alimun bima ya'malun, Allah mengetahui dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ayat 20, wa syarawhu bi thamanin bakhsin, dan mereka menjual akan dia dengan harga yang murah. Daraima ma'dudatin, itu beberapa dirham sahaja bilangannya. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan adalah mereka termasuk orang-orang yang tidak menghargainya. Wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Dan telah berkatalah oleh lelaki yang membelinya. Ayat berapa? Ayat 21. Berkatalah oleh orang yang membeli Nabi Yusuf kepada isterinya, berikanlah ia layanan yang baik, layanan yang sebaik-baiknya. Akrimi maswahu, semoga ia berguna kepada kita atau kita jadikan dia sebagai anak angkat. Nabi Yusuf AS diambil dan dijadikan anak angkat. Jadi 2 orang Nabi, 3 orang Nabi kita baca sejarah menjadi anak angkat, anak yang dipelihara oleh ibu lain. Yang pertama Nabi Yusuf, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi kita SAW dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi Yusuf jadi anak angkat kepada yang membeli dia. Nabi Musa jadi anak angkat kepada Fir'aun dan Asiyah. Asiyah ni beriman radhiyallahu anha, Fir'aun kufur kepada Allah. Nabi Yusuf juga salah seorang. Jadi bahaskan dalam kitab tentang kekeluargaan Islam dalam tajuk mengambil anak angkat. Didatangkan ayat yang menceritakan Nabi Yusuf dengan Nabi Musa.
yang pernah menjadi anak angkat, dibelah oleh orang lain daripada ibunya. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ringkas ceritanya, dia bila besar, orang pakai kata kepada yang menggodanya itu, maka dia waqala nisbatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi wa qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Apabila dia dengar orang kata kat dia, maka dia panggil dia pemain rumah dia, dia bagi setiap seorang tu satu pisau, dan dia suruh Nabi Yusuf keluar lintas depan dia, Pak. Ayat 31 surah Yusuf juzuk 12. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alayhinna. Falamma ra'aynahu, tatkala mereka melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, mereka tercengang melihat kecantikan rupa parasnya, ketampanan kekacakannya. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka tidak sedar melukakan akan tangan mereka, sambil mereka berkata, wa qulna, sambil mereka berkata, hasya lillah, maha suci Allah, Allah maha sempurna, jauhlah Allah dari kekurangan. Ma hadha basharan, ini bukanlah seorang manusia. In hadha illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Ayat 31 surah Yusuf, muka surat 239 juzuk 12. Jadi kita baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan disebutkan tadi bahawa Nabi Yusuf ini yang pertama dibanding dengan Nabi kita SAW di sudut rupa paras, Nabi Yusuf kacak, tampan. Nabi kita dua kali ganda Nabi Yusuf alaihissalam. Di sudut memaafkan, Nabi Yusuf telah memaafkan abang-abangnya yang buh dia dalam telaga, yang nak bunuh dia dulu. Setelah Nabi Yusuf mampu membalas dendam, tetapi ia baginda tidak membalas dendam. Nabi kita SAW memaafkan adik-beradik dia, pupu-pupu dia, kaum dia, kaum Quraisy, ribuan orang. Ketika baginda mampu untuk membalas dendam pada hari pembukaan kota Mekah, baginda bersabda, izhabu fa antumut tulaqa, pergilah maka kamu dibebaskan. Nabi SAW mampu untuk membunuh semua hak mana lawan Rasulullah, hak nak bunuh Rasulullah dulu. Apabila baginda mampu untuk membalas dendam pada hari pembukaan kota Mekah, baginda kata, aku bebaskan. Beza Nabi Yusuf membebaskan hanya beberapa orang. Nabi kita SAW membebaskan ribuan orang, sehingga mereka memeluk Islam beramai-ramai. Yang Allah firman dalam surah An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang ramai memeluk Islam. Engkau melihat manusia-manusia memeluk Islam, memeluk agama Islam, memasuki agama yadkhulun, masuk mereka itu dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwajan, beramai-ramai, berombongan-rombongan. Itu antara perbandingan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang akhirnya dilihat bahawa Nabi SAW amat pemurah, amat pemaaf terhadap kesalahan mereka yang telah melakukan kesalahan kepada baginda. Dan dalam kitab Syarh Syifa, Imam Mula Ali Al-Qari menyatakan bahawa Nabi Daud alaihissalam yang mempunyai suara yang amat merdu, Nabi kita SAW lebih merdu daripada suara Nabi Daud alaihissalam. Wa kana nabiyyukum ahsanahum sautan,
ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan, adalah Nabi kamu semua, iaitu diri baginda Nabi SAW, paling kacak, paling handsome, paling tampan wajahnya, dan paling merdu suaranya. Suara Nabi SAW paling sedap didengar, dan suara dan wajah Nabi SAW paling kacak. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala bahawa lam yazhar, tidak muncul oleh Nabi SAW dengan rupa paras baginda yang sebenar. Kalau muncul dengan rupa paras yang sebenar, nescaya mata para sahabat tidak mampu melihat baginda. Imam Qurtubi menyebut, dan kenyataan itu disebut dalam Kitabus Salah, dinukilkan oleh Al-Imam Yusuf An-Nabhani rahimahullah dalam kitabnya Wasailul Wusul, dan saya letakkan kenyataan itu dalam kitab ini muka surat 26. Lam yazhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu law zahara lana tamamu husnihi lama taqat a'yununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak zahir kepada baginda keindahan Nabi SAW secara sempurna, kerana kalau zahirnya keindahan sebenarnya, kalau zahirnya keindahan sebenar yang amat sempurna, nescaya mata kita tidak mampu untuk melihat baginda Nabi SAW. Kenyataan ini disebut dalam Wasailul Wusul muka surat 59, dan disebutkan juga kenyataan ataupun syair yang disebut oleh Imam Hasan Basri, oleh Imam Hasan bin Thabit, Sayyiduna Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Dia juga kata lagu tu. Nanti kita akan baca kenyataan yang disebut oleh Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa? Kali pertama dia tengok Nabi SAW, orang bagi upah kat dia. Orang bagi upah kat dia, suruh kutuk Rasulullah. Maka dia pun janji nak kutuk Rasulullah, tapi kena tengok dulu ke mana muka Rasulullah. Orang tunjuk biar Rasulullah lintah. Apabila dia tengok sejarah Nabi SAW, dia sudah tak jadi nak kutuk. Masuk rasa kasih ke Rasulullah pada masa itu. Lalu dia mengucapkan satu kenyataan yang berbunyi, lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari. Kenyataan itu kita sebut dalam muka surat 25 dan 26. Tak kala aku melihat pelbagai cahaya baginda yang telah muncul, aku telah meletakkan akan tapak tanganku atas mataku, kerana aku merasa takut sesuatu menimpa penglihatanku. Khaufan ala basari min husni suratihi walastu anzuruhu illa ala qadri. Kerana takut sesuatu yang tidak baik menimpa mataku kerana amat kacak rupa baginda. Aku tidak melihat baginda melainkan hanya menurut kadar kemampuanku yang terbatas. Rasulullah ni elok sangat, aku tengok dekat mana aku mampu tengok saja. Ruhun minan nuri fi jismin minal qamari kahilyatin nusijat minal anjumiz zuhri. Satu ruh daripada cahaya yang berada dalam satu tubuh dari bulan purnama, keadaannya seperti satu rantai perhiasan yang ditenun dari bintang-bintang yang bersinar gemilang. Jadi rupa Nabi SAW ini serupa rantai permata, rantai bintang. Jadi tali adalah dibuat rantai, yang diletakkan di rantai itu ialah bintang-bintang sampai penuh, dan diletakkan di tengkok. Jadi cantiknya tengkok apabila rantai itu yang
campur di situ adalah permata-permata. Ni tak diumpamakan sebagai permata, diumpamakan sebagai bintang-bintang. Bintang yang bergemerlapan dicantum diumpamakan seumpama mutiara yang dicantum dan dijadikan rantai tengkok. Jadi sebagaimana cantiknya rantai itu, apabila yang dibuat rantai itu batu-batu permata, dibuat rantai itu batu-batu mutiara, maka diumpamakan Nabi SAW umpama rantai yang dibuat daripada bintang-bintang. Bintang yang bercahaya berkemelapan itu dicantum, dijadikan seumpama rantai. Kita tengok di langit bintang bergemerlapan, kita tengok rantai yang cantik yang batu-batu permata dijadikan sebagai rantai, belian-belian, batu belian dibuat rantai, cantik. Harga tak tahu berapa juta. Batu mutiara, orang hantar main klip video siput dalam laut besar tapak tangan ni. Dia ambil pisau, dia buka, dia toreh isi siput itu, keluar mutiara banyak macam-macam warna. Siput ni mutiara dia warna pink, siput ni mutiara dia warna hijau, siput ni mutiara dia warna biru, siput ni warna merah. Mutiara-mutiara pelbagai warna daripada yang duduk dalam laut, di dasar laut itu. Ada saya tengok banyak lah tu, sekok-sekok tu berpuluh biji. Turis pula isi belah ni, buka banyak lagi. Nanti saya boleh keruk bagaimana orang ambil mutiara daripada tempat dia, daripada binatang, hanya satu ekor mengeluarkan puluhan mutiara dan pelbagai warna. Ada kala merah, ada kala biru, ada kala hijau, ada kala pink. Kuasa Allah Subhanahu wa taala mewujudkan mutiara di dalam seekor binatang, puluhan butir original mutiara. Tinggal dia nak tebuk bubuh tali untuk dijadikan sebagai rantai ataupun gelang. Kalau mereka tak tebuk, mereka hantar, mereka jual sebiji-sebiji. Ada yang jenis besar, buat batu cincin, ada yang buat subang. Jadi diumpamakan mutiara itu. Mutiara bahasa Arab kata lu'lu'. Lu'lu' sebutir mutiara, la'ali banyak mutiara. Jadi mutiara ini datang daripada sejenis binatang, siput besar, duduk di dasar laut. Orang nak mutiara kena selam dalam laut, ambil. Ada negara-negara tertentu yang mengeluarkan mutiara, yang laut dia memiliki mutiara. Belah mana, belah Jepun ke belah mana ada. Kalau belah Indonesia, belah Lombok, saya pergi Lombok, ada satu line, satu jalan tu, di kedai menjual mutiara daripada Lombok, Indonesia. Jadi Allah Ta'ala jadikan salah satu daripada tanda kebesaran dia mengeluarkan mutiara. Nabi SAW diumpamakan ketampanan baginda seperti rantai yang disusun dengan batu-batu permata, ataupun bukan batu permata, disusun dengan bintang-bintang oleh Sayyiduna Hasan ibn Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana nabiyyukum SAW ahsanahum wajhan wa ahsanahum sauta. Nabi SAW adalah orang yang paling kacak di sudut rupa parasnya dan paling merdu suaranya alaihi salatu wassalam. Kenyataan yang keempat, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyyuna familani syiqaqi. Yang ini kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita berhenti awal sikit pagi ini, dah terbit matahari dah. Sebelum itu kita buat satu dua pengumuman, iaitu yang pertama, kuliah subuh kita untuk minggu ni berakhir di sini. Besok kita cuti kuliah subuh, lusa pun cuti kuliah subuh. Mana lusa orang kalau nak pergi mengundi, hari Ahad kita cuti lagi pasal keputusan pilihan raya baru selesai. Kita sambung kuliah subuh pagi Isnin insya-Allah. Jadi kita cuti 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tak ada cuti lama-lama. Cuti lama pakat tuang tak mengaji pula.
Cuti 3 hari. Kemarin tak dan. Kemarin dulu saya pergi ke Negeri Sembilan, pergi tengok anak menakan isteri saya yang masuk ICU. Masuk ICU di Hospital Negeri Sembilan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan dia dengan segera. Ziarah dia, tak ada nak balik kemarin, maka tidur di dekat dengan airport tukang di Kota Warisan. Kemarin pagi kemarin kuliah subuh tak ada, balik petang kemarin, sampai sini pukul 5.30 pukul 6.30 sampai di airport lah start. Pagi ni alhamdulillah kita boleh buat kuliah subuh secara ringkas. Namun kuliah subuh kita terpaksa dicutikan untuk 3 hari ini. Esok cuti, lusa cuti, Ahad cuti juga. Kita akan sambung hari Isnin. Jadi selamat bercuti dan selamat mengundi. Orang tanya, Ustaz nak mengundi apa? Saya habang dah. Saya nak mengundi calon YB yang bersatu dengan MB. Apabila dia menang, dia tutup kedai nombor ekor. Itu saya sokong tu. Hak tak tutup saya tak mau sokong. Jadi saya sokong MB yang tutup kedai judi. Yang lain tak ya, isu-isu lain tak ada bincang. Hal lain semua kita pakat dengar tahu dah. Tapi isu tu adalah perkara yang perlu kita fikirkan bersama. Aku nak sokong YB ni, kalau dia menang, dia kawan dia, kumpulan dia naik jadi MB. Dia larang mungkar ke tak? Dia seru ma'ruf tak? Dia ajak orang meningkatkan iman tak? 3 ni kena ada kepada sesiapa yang nak jadi pemimpin. Nombor 1, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Nombor 2, wa tanhauna 'anil munkar, melarang daripada mungkar. Nombor 3, wa tu'minuna billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mengaku lagu tu. Jadi calon semua mengaku saya nak buat baik, tapi di segi tindakan tak sama dengan ucapan. Ucapan kata nak buat tu, tiba-tiba tak buat, ada juga. Ini kita nak pemimpin yang cakap nak kepada kebaikan dan dia buat kebaikan itu, cakap nak larang pada kemungkaran dan dia larang kemungkaran itu, dan cakap nak ajak kepada orang meningkatkan iman, dia mengajak manusia meningkatkan iman dengan ilmu dan amal. Menjauhkan daripada kemungkaran. Banyak. Salah satu kemungkaran yang kita sudah lihat dibuka di sebahagian negeri, ditutup di sebahagian negeri, ialah kedai judi. Kedai judi sebahagian negeri orang Islam juga jadi ketua di situ, tapi dia tak tutup pun. Sebahagian negeri orang Islam jadi ketua dan dia tutup. Jadi dalam 6 negeri yang nak masuk pilihan raya ni, sebahagian parti A, sebahagian parti B. Hak ni tutup, hak ni tak tutup. Jadi kita nak sokong hak tutup kan hak buka? Tanya diri kita masing-masing. Di samping kita melihat kepada jasa-jasa ketika mentadbir, mereka telah membawa kemajuan dalam amru bil ma'ruf, dalam menyuruh kepada kebaikan, membantu fakir miskin, menerima keran tanah, ribuan keran tanah yang puluhan tahun diusahakan tanah itu tak dapat dalam masa pemerintahan orang-orang yang kita sokong. Jadi kita mengharapkan bahawa Allah Ta'ala buka pintu hati seluruh rakyat, yang seluruh para pengundi, supaya sebahagian besar pengundi dalam 6 negeri ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk menyokong calon YB dan calon MB yang akan mentadbir 6 negeri ini dengan pentadbiran yang diisi dengan 3 perkara, iaitu menyuruh kepada yang baik, melarang daripada yang mungkar, dan meningkatkan iman pada diri dan rakyat dalam negaranya. Supaya pentadbiran yang akan berlaku ini pentadbiran yang membawa bertambahnya kebaikan dan mengundang kepada Allah, keridhaan Allah dunia akhirat. Allah janji dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard.
Kalau penduduk mana-mana tempat beriman dan bertakwa, kami bukakan kepada mereka pintu keberkatan pada langit dan bumi. Dan kita lihat hasil daripada ditutupnya kedai judi, Allah Ta'ala hantar pelabur-pelabur yang ramai, dan Allah suburkan hasil negeri dengan sebab ambil berat kepada orang yang lemah, orang yang susah. Dalam hadis kata, wa hal tunsaruna wa turzaquna wa tumtaruna illa bi du'afaikum. Riwayat yang lain bi fuqaraikum. Kamu akan diberikan pertolongan, diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan muka bumi yang mengeluarkan sumber yang subur, hasil yang baik. Kalau dalam hadis tumtarun mana turun hujan jadi subur tanam-tanaman, bukan tekat hujan, hasil dalam bumi Allah jadi banyak, elok, dengan syarat kamu ambil berat orang-orang lemah di kalangan kamu, orang lemah, orang susah, ibu tunggal, fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang terlibat dengan agama yang susah-susah, guru pondok yang susah-susah, bukan minta duit ke orang. Kita ambil berat golongan yang sebegini. Dalam hadis kata, la'allaka turzaqu bih, riwayat Imam Tirmizi, kamu murah rezeki kerana kamu bantu orang terlibat dengan agama. Jadi kita dapati bahawasanya apabila itu dilaksanakan, Allah Ta'ala hantar pertolongan dia. Jadi kita berdoa kepada Allah, dan kita berazam dan berusaha, dan kita berdoa agar Allah bukakan pintu hidayah ke dalam hati sebahagian besar pengundi dalam 6 negeri ini, agar mengundi calon yang nak menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyuruh kepada kebaikan sebanyak mungkin, melarang daripada kemungkaran sebanyak mungkin, dan menambah keimanan kepada manusia di bawah pentadbiran mereka. Kita di Kedah, alhamdulillah 2-3 tahun ini dibuat satu program, iaitu hari Jumaat hari ilmu. 2-3 tahun lepas diisytiharkan sedemikian sebagai satu perangsang dan galakan kepada seluruh rakyat, bila mai hari Jumaat pergi mengaji. Hari lain tak ada mengaji, kerja. Hari lain pergi pejabat, cikgu pergi sekolah, kerja pejabat pergi pejabat. Tapi hari Jumaat banyak yang cuti, maka hari Jumaat hari ilmu, maka rata tempat sudah ada majlis ilmu pada hari Jumaat. Kuliah duha di mana-mana. Dialog Sungai Petani saja 4-5 tempat, di Merebuk, dialog Start, Pokok Senar, rata negeri, Langkawi, rata tempat ada kuliah. Pengajian itu menambah maklumat, dan dengan amalan kepada ilmu itu menambah iman. Himpunan daripada ilmu yang dituntut dan amalan yang dipelihara, kelakuan mulia yang di hati, menambah iman. Jadi kita syukur kerana di negeri kita hari Jumaat ramai yang mengaji. Tambah lagi hari Sabtu, Jumaat Sabtu kuliah duha, Jumaat kuliah duha. Saya tiap minggu hari Jumaat, hari Sabtu penuh dengan kuliah. Cek tempat lain ada lagi. Maka tempat yang orang banyak mengaji, insya-Allah orang faham. Macam orang main masjid lah. Hak duk main masjid selalu, kalau 10 orang mungkin 9 sokong hak betul, hak 1 kot tak betul. Kalau main tu 100 orang, mungkin 90 duduk dalam betul, 10 mungkin tak betul. Karena orang rajin main masjid, Allah Ta'ala janji nak bagi petunjuk. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, dalam surah Taubah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka begitu juga dalam kita berazam nak menghadapi mengundi besok, kita pilihlah calon yang terbaik. Di samping kita doa, Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, lantik orang yang terbaik memimpin kami, jangan lantik orang yang sebaliknya memimpin kami. Doa tu baca hari-hari, siang malam. Kemudian kita azam. Tak mustahil orang yang lah ni pagi ni duk niat nak mengundi hak lain, mai hari Sabtu dia berkali mengundi hak lain.
Jadi kita nak kalau nak mengundi kurang bagus itu, mari satu Allah Taala bagi taufik hidayah mengundi bagus. Bukti dia mana ada? Bukti dia dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, seorang lelaki dia tak beriman kepada Allah. Nabi SAW sampai di Madinah ajak beriman, dia tak beriman. Betul tak beriman. Sampai hari peperangan Uhud, pagi itu dia berasa nak beriman. Dia beriman kepada Allah waktu duha, dia dibunuh sebelum zuhur. Mati syahid dalam keadaan tak sembahyang walaupun satu rakaat. Masuk syurga tak penuh tak sembahyang. Dan hati dia berubah daripada kufur kepada Allah kepada beriman dengan Nabi SAW pada pagi peperangan Uhud. Daripada menentang Rasulullah kepada mengasihi Rasulullah pada pagi peperangan Uhud. Sebelum tu dia tak suka ke Rasulullah, dia tak suka ke Islam. Dekat-dekat nak perang, dia minta nak masuk Islam. Maka dia masuk Islam, berubah hati daripada tak suka kepada Islam, tak suka kepada ajaran Rasulullah, tak suka kepada Rasulullah, tak suka kepada Allah dan Rasul, jadi orang yang kasih kepada Allah dan Rasul, kasih kepada jalan yang betul. Sebelum zuhur dia mati dibunuh, mati syahid. Jadi penghujung nyawa dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul, husnul khatimah. Sedangkan dia tak dan sembahyang walaupun satu rakaat, kerana dia mati sebelum zuhur. Dia masuk Islam waktu duha. Jadi dekat-dekat nak perang, dia boleh berubah jadi kepada suka kepada kebenaran Islam. Sebelum perang dia tak suka. Maka ada orang yang Allah Ta'ala boleh masukkan dekat-dekat nak mengundi, dia boleh suka kepada calon yang terbaik daripada calon yang kedua. Calon yang ni terbaik, yang ni baik, ambil yang terbaik, tinggal yang baik. Dua-dua baik, dua-dua Islam. Ni lebih baik, ni kurang baik, ambil yang lebih baik. Jadi kita mengharapkan agar tempat kita dan semua 6 negeri ini Allah berikan kemenangan yang cemerlang kepada golongan yang nak membawa pentadbiran yang terbaik dalam negara kita biiznillah azza wa jalla. Dan Allah makbulkan hajat dan tujuan kita dengan berkat Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran itu sejelas-jelasnya dan jadikan kami orang-orang yang menghayati dan mengikut kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkan kami kesalahan itu sejelas-jelasnya dan jadikan kami orang yang menjauhi kesalahan. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, lantiklah orang terbaik memimpin kami, jangan kau lantik orang sebaliknya memimpin kami. Wala tusallit alaina bidhunubina warfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna. Jauhkan kami daripada ditimpa kemurkaanmu. Wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Dan jangan kau lantik orang yang tidak takut kepada engkau dan tidak kasihan kepada rakyat. Allahumma ansurna wa la tansur alaina. Ya Allah, kurniakan kemenangan kepada golongan terbaik yang kami sokong dan jangan timpakan kekalahan kepada kami dan kepada mereka. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Ya Allah, berikan segala kebaikan kepada kami, jauhkan kami daripada segala keburukan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min adzabika nastajir aslih lana sya'nana kullah. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha menguruskan, yang maha mentadbir, dengan birahmatika nastaghis, dengan rahmatmu kami mohon pertolongan, wa min adzabika nastajir, dan daripada siksamu kami mohon perlindungan. Aslih lana sya'nana kullah, perbaiki bagi kami akan segala keadaan kami birahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum ya birahmat ya Allahumma
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم برahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau segala kebaikan yang dipohon oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung denganmu daripada segala keburukan yang telah memohon perlindungan daripadanya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.